Di puncak pergunungan Sarawak, tersembunyi satu kawasan yang dikenali sebagai Bario. Nama Bario sebenarnya berasal daripada bahasa kaum Kelabit, iaitu Bario, yang bermaksud tempat berangin. Terletak 1,000 meter dari aras laut, Bario merupakan tanah air bagi salah satu etnik orang Ulu yang paling unik di Sarawak, iaitu kaum Kelabit. Dahulu, kaum Kelabit dikenali sebagai pahlawan yang gagah dengan kepercayaan animisme. Mereka hidup dengan tenang dan harmoni di rumah panjang, meninggalkan kesan sejarah melalui batu-batu megalit yang dipahat sebagai simbol status dan peringatan. Tradisi unik seperti mendidik telinga sehingga panjang serta tatu tradisional menjadi lambang identiti dan kecantikan masyarakat mereka yang sangat disegani. Namun, Bario bukan sekadar kawasan pedalaman. Pada tahun 1945, Bario menjadi saksi sejarah Perang Dunia Kedua. Melalui operasi semut, tentera bersekutu di bawah pimpinan Tom Harrison mendarat di sini untuk melatih pahlawan tempatan menentang penjajahan Jepun. Peristiwa inilah yang membuka pintu Bario kepada dunia luar, membawa sistem pendidikan moden dan penyebaran agama Kristian yang kini menjadi pegangan majoriti masyarakat di sana. Bukan itu sahaja, Bario juga kaya dengan hasil bumi yang tiada tandingan. Beras Bario yang organik dan garam Bario yang diekstrak daripada mata air masin di gunung. Walaupun populasinya kecil, komuniti Kelabit sangat mementingkan pendidikan. Ramai anak jati kelahiran Bario kini telah mencipta nama di persada dunia. Semangat kebudayaan mereka terus mekar melalui Pesta Nukanen yang meraihkan hasil tani dan tradisi turun-temurun. Daripada pahlawan tanah tinggi kepada komuniti moden yang berpendidikan, Bario adalah bukti ketahanan dan kemajuan. Inilah kisah Kelabit, legenda dari Puncak Awan. Jangan lupa untuk berkunjung dan merasai sendiri keajaiban Bario.